Apa di sebalik micro credentials ini, fakta ataupun auta? Mungkin beberapa perspektif lah untuk kita berkongsi dengan kita punya. Banyak autanya. Itulah satu soalan yang kita kena lihat juga kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Kembali kita di siaran podcast CCJ dengan tema kualiti tanpa henti, iaitu bersiaran langsung lah daripada MQA, dan bersama kita hari ini Encik Zafir, iaitu pengarah kanan SPDK MQA. Jadi Encik Zafir, hari ini kita akan berbincang salah satu lah daripada kita punya inisiatif pembelajaran sepanjang hayat, iaitu micro credentials. Dan bukan satu topik yang baru, telah dibincangkan saya rasa 3-4 tahun yang lepas. Cuma yang lebih menarik kali ini, saya rasa kita akan rungkaikan apa di sebalik micro credentials ini, fakta ataupun auta. Mungkin beberapa perspektif lah untuk kita berkongsi dengan kita punya autanya. Itulah satu soalan yang kita kena lihat juga kan. So mungkin yang pertama Cik Dafi, kita lihat banyak sebenarnya ada yang berpandangan bahawa micro credentials ni adakah dia pengganti kepada kita punya solid degree lah, ijazah yang solid lah. Soalan tu soalan yang bagus, sebab saya rasa ini sebahagian daripada dilema dalam perbincangan bila ada trend baru, ada orang melihat potensi micro credential, dan kadang dia jadi macam mana, terlebih obses. Betul. Dan terlebih obses, dia akan cakap okey, dia akan menggantikan kaedah-kaedah tradisi ijazah yang ada sekarang lah. Tapi kalau kita tengok dari segi proses pendidikan negara secara holistik, kita sebenarnya melihat micro credential ni sebagai satu peluang menambah lagi satu peluang dalam sistem pendidikan. Okey. Kita melihat bahawa ada setengah ni pelajar ni pandai. Kita perlukan dia kekal untuk berada dalam bidang akademik, sebab kita perlukan orang yang maksudnya akan menjadi saintis muda, boleh menyumbang kepada bidang kemajuan dalam bidang ilmu seawal mungkin. Betul. Jadi mereka laluan tu kita perlukan macam tu. Betul. Tapi at the same time, kita juga ada setengah golongan yang mereka merasakan bahawa dengan keadaan sekarang ini yang gig economy, maksudnya dia dah boleh mendapat sumber pendapatan lebih awal, masuk dalam kerjaya gig, tapi at the same time along the way mereka merasakan mereka perlu menambah baik diri melalui pembelajaran. Tapi tak boleh nak spend masa 2-3 tahun dalam pengajian Secara berfokus, tak boleh secara berfokus. Jadi dia on off. So kelebihan micro credential adalah dia multi entry multi exit. Dia boleh masuk bila-bila dia nak, dia boleh keluar bila-bila dia nak, dan dia boleh ambil part yang dia rasa sesuai untuk digunakan segera. Itu kelebihan dia. That's why dia bukan menggantikan, tetapi dia lebih kepada disesuaikan kepada individu-individu tertentu yang bersesuaian dengan pembelajaran tersebut. Okay? Jadi kalau dia bercita menjadi saintis muda, dia kena follow konvensional lah. Cepat je graduate. Takkan yang jadi saintis bukan muda. Kalau dari makro credential takkan jadi saintis pada umur 40-50. Betul. Sekiranya bakat boleh membolehkan pada tahun 20-an, 26, 27 boleh jadi saintis. Alternative pathway satu inisiatif yang sangat baik lah. Sebab kalau kita lihat trend semasa pun, tak semua yang nak melanjutkan pengajian selepas mereka tamat SPM ke O-level, A-level. So macam saya cakap lah, tuntutan gig ekonomi pun diorang lebih kepada ke arah tu. Dan peluang, so maksudnya bila dia go for micro credential ini, adakah dia ada macam tempo? Macam saya micro credential ni dia khusus jangka pendek. Cuma untuk dia berapa lama dia boleh mengambil ni? Khusus micro credential ni, dia adalah satu konsep
yang dipertengkar dalam dalam situasi semasa. Okey. Tapi daripada dulu lagi kursus-kursus pendek dia dalam bentuk kursus pendek. Sekarang saya nak jadi buka kedai roti. Saya pergi kursus macam mana nak buat roti. Dan juga kursus-kursus macam mana nak menjalankan perniagaan. Jadi kursus-kursus pendek ni berdasarkan apa yang you nak dan you nak ceburi. Cuma sekarang ni dengan adanya micro-credential, kursus-kursus sedemikian akan melalui ada elemen-elemen kualiti yang kita boleh iktiraf dan menyumbang kepada kemudiannya menjadi satu kelayakan yang lebih formal. Yes. Walaupun dia ambil kursus buat roti, belajar macam mana nak operasi peniaga roti, tapi later on dia boleh membawa kepada sebagai contoh sijil bakery. Sebagai contoh. Sebagai contoh. So itu konsep sekarang yang kita cuba bawa. That mean melalui proses pendidikan sepanjang hayat yang ada, kita cuba nak iktiraf bahawa sekiranya pembelajaran atau penguasaan kemahiran tu pernah yang you dah kuasai, sebenarnya apabila melanjutkan pengajian, you tak payah repeat. Konsep micro-credential kita ketengahkan sedemikian. Yes. Jadi masa jimat, wang jimat, tenaga jimat, itulah Umur pun jimat. Umur pun jimat. Okey. Jadi yang pertama tu auta kan, dia bukan pengganti. Dia bukan Kepada ijazah kan. Dia untuk sebuah negara, dia perlukan talent itu bergerak bersesuaian dengan talent tersebut. Kalau mana yang boleh laju, sepatutnya dia laju. Kita perlukan saintis, kita perlukan doktor. Takkan nak tunggu lama-lama. Betul. Di peringkat industri pula, employee lah kan, yang menawarkan perkhidmatan. Pandangan Cik Dafi lah, macam diorang ada cakap micro-credentials ni adakah dia akan memberi nilai tambah dalam diorang punya career pathway, atau ambil micro-credentials sebenarnya tak ada pun impact kepada bila kita dah bekerja ni. Micro-credential ni kalau kita boleh tengok daripada dua perspektif. Satu perkara adalah micro-credential yang ditawarkan, memang industri nak benda tu. Betul. Sebagai contoh, ada demand. Ada perubahan baru dalam teknologi, ada perubahan baru dari segi production, contohnya production, manufacturing dan sebagainya. Dan perlu latihan. Betul. Micro-credential boleh digunakan, especially bila benda tu pekerja tu sendiri mungkin dia secara freelance, dia dapatkan that ilmu, kemudian dia boleh pergi ke mana majikan-majikan, dan majikan boleh skilling. Dia boleh majikan, maksudnya majikan boleh melihat kepada suatu perkara yang dia boleh percaya. Kalau bukan secara in-house dia lah, dia orang luar bila datang dia ada micro-credential. Itu satu lah. Tapi dia satu lagi, kalau kita tengok micro-credential ni buat dalam bentuk white, dia lifelong kan. Lifelong. Dia life white. Life white. Maksudnya atas diri dia sendiri, dia nak tahu benda baru. Career experience yang baru, dia nak tambah kan, ilmu-ilmu baru dan sebagainya, dan itu adalah minat dia. So micro-credential boleh dalam dua bentuk tersebut lah. Dan of course yang itu lebih pada pilihan sendiri, dan mungkin dia sebenarnya perlukan ilmu tersebut untuk diri dia, bukan untuk bekerja. Jadi kita lihat micro-credential dalam dua perspektif tersebut lah. Dari bidang lah Cik Dafi, micro-credentials ni adakah is wide open, atau memang micro-credential ni ada sesetengah bidang saja yang sebab ada yang bertanya ni, tu nak rungkaikan ni fakta ke? Saya pun ada dengar. Dia ada masa IT je orang cakap sebenarnya. Betul-betul. Saya pun ada dengar dia kata micro-credential ni IT saja ke? Kita faham kenapa orang beranggapan sedemikian, sebab pertamanya micro-credential ni dia datang daripada kebanyakannya sebelum ni online system, online learning. Jadi bila online learning kan, kepada lagi satu bidang IT ni yang paling banyak berkembang. Dynamic lah. Tapi kalau dari segi konsep yang dibawa oleh MQA, micro-credential ni dia luas.
Dia boleh jadi boleh jadi conventional, maksudnya face to face. Dia boleh jadi online sepenuhnya. Dia boleh jadi blended. Ikut kesesuaian kepada sebagai contoh, uh, uh, kursus tersebut memerlukan you menggunakan lab. Takkan nak buat secara online. Mungkin teorinya online, kemudian disempurnakan atau diperkemaskan dengan physical, ya. Jadi di MQA ini jenis micro-credential ada dua lah, betul? Satu yang saya rasa dah ada pun dalam kita punya registration, unbundle, iaitu daripada program, dan mungkin IPT pecah kecil kan, kepada kursus-kursus lah. Dan lagi satu yang macam Cik Zafir sebut tadi lah, memang demand tu ada, industri melihat perlu rapatkan jurang, offer stand alone micro-credential. Cuma ada ke Cik Zafir yang macam dekat, mungkin orang awam nak tahu juga micro-credential ni, yang ni micro-credential ke, yang ni kursus macam mana ke, macam ni dia orang nak dapatkan apa orang cakap tu, kesahihan of that short course tu. Alright. Pada saya yang ini yang mungkin lebih tricky, sebab kursus pendek micro-credential dia ditawarkan dalam open market berdasarkan keperluan market pembelajaran informal. Only then dalam kursus-kursus tersebut ada kursus-kursus yang kita panggil sebagai bernilai tinggi lah. High value punya. High value ni selalunya ada elemen di mana dia sought after by industry. Kemudian dia ada elemen ada elemen di mana dia diperkirakan untuk CPD, continuous professional, untuk profesional dan sebagainya. Sebenarnya kursus-kursus yang ini yang akan ada value untuk micro-credential. Dia on open market ada setengah kursus-kursus tersebut adalah kursus-kursus yang untuk kehadiran saja. Kan? Betul. Tapi untuk micro-credential, elemen quality yang kita nak adalah dia perlu ada elemen pendekatan kompetensi, dan kemudian kompetensi itu memang ada elemen verifikasi. Jadi adalah elemen penilaian pelajar ataupun penilaian kepada individu yang mengambilnya dan diverifikan. So dia pada yang ada sekarang ni, so it can be kursus-kursus yang biasa yang ambil, tak ada masalah. Tapi apabila yang paling penting, kursus-kursus yang kita nak lihat sebagai kursus yang boleh dipindah kredit ke program yang accredited oleh MQA, dia ada sifat-sifat kualiti yang tertentu. Dan salah satunya yang tadilah yang unbundle. Unbundle maksudnya program sarjana muda itu ada satu kursus itu ditawarkan secara terasing kepada public, bukan pelajar dia, kepada public, secara terbuka kepada pelajar, ya. Dan tak ada limitations lah. Tak ada limitations. Yes. Di peringkat antarabangsa pula, Cik Zafir. Kalau kita tengok adalah dia punya rankings of micro-credentials ni dari sudut carian atau dapatan global citizens lah. Malaysia saya rasa top 5 dalam carian tu. Cuma in terms of piawaian tu di sini di peringkat antarabangsa, macam mana ada, I don't know, UNESCO ke look into micro-credential punya ni? Setahu saya untuk peringkat global, saya tak jumpalah satu dokumen khusus yang mengatakan this is the quality of micro-credential. Tetapi macam badan-badan seperti OECD dan juga UNESCO ada dia facilitate kajian dan juga perbincangan tentang aspek-aspek kualiti kepada ni. Yang setahu saya peringkat Europe ada ketetapan di bawah European Union. Kalau tak silap saya di bawah ASEAN pun, di bawah ECA ada juga ASEAN lebih pada certification lah, yang informal dan formal. Tapi kalau kita tengok di kebanyakan negara dah makin banyak. Sebab itu kalau tadi infonya adalah Malaysia sekarang ni mungkin dekat nombor 5. Top 5. Top 5. Fakta. Yalah fakta. Fakta. Tapi kita pernah jadi nombor 1. Betul. Kenapa kita jadi nombor 1?
Sebab pada ketika kita pada 2019 dengan 2020 memperkenalkan garis pandangan dan makro credential, negara lain belum ada. Ahead lah kita. Kita pada waktu tu kita emang yang mula-mula, kalau bukan yang paling pertama, tapi emang yang mula-mula declare macro credential ni macam mana dia berhubung dengan MQF dan boleh membawa kepada penganugerahan kelayakan. Betul. Sebab perbincangan pada waktu tu lebih kepada para sarjana membuat literature review apa semua, mengatakan buat perbincangan konseptual, kata kita benda ni boleh ada elemen multi entry multi exit dan membawa accumulation kepada credential yang lebih besar macam bachelor dan sebagainya. Possibility tu ada. Tapi bila kita dah mula pada 2020, kalau kita tengok banyak negara, Australia, New Zealand, Follow lah. dia dah mula ada ketetapan mereka, dan dalam quality assurance ni biasa kita buat policy boring, orang tengok kita punya, lepas tu kita tengok orang punya, jadi orang akan cuba adjust berdasarkan keperluan mereka lah. Negara Itu mungkin lah, ya. Tapi still kita banyak big effort lagi lah. Itu yang pada pandangan bila kita berbincang rakan-rakan lah. Especially saya rasa konteks ASEAN memang rujukan ialah Malaysia lah. Untuk fleksibel atau lifelong learning. Jadi tiada piawai kualiti global ni auta lah. Auta. Ya, memang dia dah ada rujukan disediakan. Cuma dia tak ada dalam bentuk satu. Dia Dia masing-masing akan cuba membuat piawaian mereka, ketetapan piawaian mereka bersesuaian dengan konteks. betul. Ya. Cuma tadi Cik Zafi pun ada cerita yang bila kita keluarkan kita punya guidelines semua, ada dua benda tu. Satu ialah penawaran micro credential ni, dan yang seterusnya Cik Zafi juga ada rungkaikan yang dia boleh apa orang cakap tu, dijadikan sebagai kelayakan. Kan? So at that time kita dah melihat, dan sebab tu kita setarakan dia kepada kita punya framework, our national framework and so on. So dijadikan sebagai kelayakan tu. Tapi sekarang ni memang dah boleh convert lah kalau kita ada micro credentials yang masyarakat ambil ni. Yang information yang saya dapat dah ada pun yang dah accumulate dan dasarkan macro credential ya, tapi cuma saya tak boleh mention lah. Institutional information yang saya dapat ada. Memang boleh. Sebenarnya benda ni kita dah mula membiasakan dulu melalui apel. Bila apel tu dengan apel kredit, apel C dan sebagainya boleh. Jadi kita cuma memperkembangkannya melalui kemudian MOOCs, dan sekarang ni melalui macro credential. Dan of course macam di Malaysia kita confident enough cakap 70% boleh ambil daripada luar institusi, yang selain daripada 30% tu kena ambil daripada institusi yang sama. Tapi saya tahu ada setengah negara tu dia set 50% saja. Ada setengah negara dia tak terima di luar sistem. Dia kena dalam sistem satu sifat. Dia berdasarkan kepada macam di Malaysia ni, because kita banyak kerjasama dengan luar. Banyak IPT kita buat kerjasama dengan Australia, New Zealand, Jepun, even China, begitu juga dengan India dan sebagainya. Jadi kita biasa elemen cross mobility tu, mobility cross border tu biasa. Jadi dalam keadaan itu kita dah terbiasa dengan memberi pindah kredit dan recognition of kredit tersebut. Jadi 70% tu pada waktu ni kita bagi, tapi ada aspek kualiti lah untuk pindah tersebut. 70% tu di luar negara boleh dah termasuk kan? Ya. Bukan saja IPT, between IPT lah. Yes. Dan micro credential ni dia ini lagi satu kadang-kadang ialah masih lagi ada memberi pandangan bahawa micro credential awam, micro credential awam. Mungkin je Afi nak kena betul kan apa? Okey, hantar. Okey. Yang pastinya yang boleh menganugerahkan, maksudnya seorang individu kumpul. Yang boleh menganugerahkan kelayakan adalah institusi awam atau swasta yang ada kuasa menganugerah. Sebab di Malaysia yang boleh menganugerahkan kelayakan diploma, advanced diploma, ijazah sarjana muda, master, dia bukan semua orang boleh anugerahkan. Dia ada institusi-institusi yang telah diluluskan untuk membolehkan. Jadi mereka saja yang boleh.
Tetapi dari segi menawarkannya, universiti swasta pun boleh, universiti awam pun boleh, kolej swasta pun boleh, institusi kerajaan pun boleh, berdasarkan kepada peraturan akademik dan juga pihak berkuasa yang menjaga badan tersebut lah. In fact, kita pun dah mula melihat untuk standalone microcredentials, of which dia bukan yang institusi. Dia mungkin adalah persatuan industri yang boleh maksudnya persijilan yang dalam bentuk bite size kecil-kecil sen gitu dan sebagainya. Yang dia tawarkan itu, benda tu pun sebenarnya boleh dipindahkan kredit. Cuma kita dapat bezakan untuk yang betul-betul non formal, macam contoh daripada industri pindah kredit tu adalah dia punya portion tu dia tak boleh sampai 70%. Maksudnya ada juga yang masih lagi kena diambil di bawah universiti lain. Yang itu ya beauty-nya micro-credential ni membolehkan sebenarnya ada satu kumpulan universiti dah mula membuat konsortium di mana Konsortium micro-credential. yes, maksudnya dia boleh ambil daripada subjek di universiti lain, tapi penganugerahan tu datang dari satu universiti dengan 30% mesti datang daripada kumpulan lain. So dia buat dia punya circle. Yes. Bonus pada masa akan datang, konsortium itu melibatkan universiti dan juga persatuan industri. Yes. Kau boleh Dalam satu konsortium. Yes. Okay, David. Banyaklah kita dah share dan cabaran tu saya rasa hebat, especially lah Cik Rafi yang terlibat. Saya rasa daripada awal pengenalan even garis panduan tu memang Cik Rafi lah antara yang pioneer lah dalam micro-credential ni. So moving forward ni Cik Rafi, apa cabaran yang Cik Rafi nampak berkaitan micro-credential? Satu perkara yang mungkin kalau kita boleh perasan adalah satu, universiti kita mungkin dari segi sistem pemindahan kredit dalam universiti tu dia mungkin agak penerimaan dia agak besar. Tapi bila datang daripada universiti lain ataupun area lain tu, itu mungkin perkara yang perlukan pada elemen di mana perlu lagi ada proses-proses yang lebih memudah cara. Jadi mungkin ada verifikasi pihak ketiga dan sebagainya tu. Kalau tidak nanti universiti yang nak menerima dia punya kerja tu banyak. Gunakan satu-satu itu satu. Yang kedua, biasalah untuk semua perkara-perkara baru ni, ialah bila satu-satu universiti atau institusi dah mula pergi for micro-credential, dia dah mula kena penambah resources, kena sistem baru dan sebagainya. So ada setengah tu dia memerlukan masa. Bila kena mencuba dulu dan adjust berdasarkan sistem sudah ada, perlu invest dan kemudian bila ada setengah program itu memang fast selling, alhamdulillah dia akan dapat pulangan lah. Mana yang mungkin tidak begitu mendapat sambutan, dia kena buat adjustment. Itu part and parcel of the process untuk mematangkan lah. Benda baru. Ya, benda baru. Tapi we hope that pertamanya adalah micro-credential ni bukan sahaja di Malaysia. Satu dunia dah mula bergerak. Jadi kalau kita nak go for maksudnya tak nak mencuba, kita akan left behind. Dan kalau kita tidak cuba dan kita left behind, jangan terkejut di mana walaupun pelajar di Malaysia dia ambil micro-credential di luar dan bergraduasi di universiti luar. Kalau boleh, kita nak biarlah pelajar luar negara ambil micro-credential Malaysia dan bergraduasi di Malaysia. 30% dari. Yes. Okey, kita cukup lah tu. Cukup lah tu. Saya rasa dia dah rungkai. Cuma fakta dan juga fakta telah dikongsikan. Dan saya rasa moving forward banyak lagi kita boleh berkongsi yang saya lihat dari seperti verifikasi yang tadi saya dah sebut, mungkin ada verifikasi, and then mungkin mana kita nak tahu pelajar ni di status mana, mungkin ada satu sistem debit deposit of your credits, itu mungkin di episod yang akan datang lah. Jadi kepada semua lah kita punya pendengar podcast CCJ, saya rasa penggayaan kita micro-credentials, fakta atau auta, harap ini terjawab lah bagi semua terbahagian sebahagian ini terjawab lah.
So dan itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Hafiz, dan semoga kita bertemu di episod yang akan datang. Podcast CCJ, kualiti tanpa henti. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.